Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Selamat kembali ke ruang damai YouTube channel saya. Alhamdulillah, pagi yang tenang dan nyaman ni kita dapat jumpa lagi. Saya dapat untuk sharing lagi, dan di sini kita akan share tentang beberapa cerita lah. Dan hari ini kita nak belajar daripada, seperti mana yang semua boleh tengok dekat bawah, kita nak belajar daripada solat 2 rakaat. Jadi semalam ada saya sendiri membaca satu hadis, yang mana dalam hadis tu cakap Nabi SAW bersabda, apabila Nabi sendiri mengalami sesuatu kesukaran, baginda akan bersegera untuk solat 2 rakaat. Jadi dekat sini solat 2 rakaat ni Nabi SAW sendiri nak tunjukkan betapa pentingnya apabila kita ada sesuatu masalah ataupun kita diuji, kita perlu ataupun kita haruslah buat solat 2 rakaat. Dalam hadis tu dapat lihatlah bagaimana apabila sesuatu perkara ataupun sesuatu dugaan yang dihadapi, Nabi terus solat 2 rakaat. Ini kita nak refleks balik dekat diri kita. Jadi macam kita hari ni ataupun apabila kita ditimpa sesuatu musibah, adakah kita akan terus solat 2 rakaat ataupun kita akan bertanya-tanya, kenapa benda ni jadi kat aku? Kita akan mempersoalkan kenapa ujian ni datang macam tu. Jadi mudah-mudahan kita diberikan hidayat untuk kita sama-sama mengamalkan ataupun menjadikan solat 2 rakaat dalam kehidupan kita. Dalam hadis juga diceritakan para sahabat apabila ada kematian, selain membacakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Nabi ataupun para sahabat juga akan terus mengambil wuduk dan solat 2 rakaat, buat perkara yang sama seperti mana Nabi ajar. Dan dalam satu kisah ni, ada satu dikisahkan seorang pemikul barang yang amanah, yang terkenal lah amanahnya. Jadi pada suatu hari tu pemikul barang ni hendak pergi mengantar barang ke suatu tempat. Jadi dia didatangi oleh seseorang, dan seseorang itu bertanya, boleh ke manakah kamu nak pergi? Dan pemikul barang yang bertanggungjawab ni cakap, saya nak menghantar barang ke sesuatu tempat. Dan selepas tu pemikul barang ni seseorang tadi ni, dia minta izin, boleh tak aku nak ikut kau pergi menghantar barang. Tanpa fikir panjang, pemikul barang tadi pun kata boleh. Jadi mereka berdua berjalan lah, dan sampai satu tahap seseorang yang datang tadi mereka tiba di persimpangan jalan. Ada 2 jalan. Salah satu jalannya adalah satu jalan yang selalu dilalui oleh pemikul barang tersebut. Jadi pemikul barang tu kata, aku selalu ikut jalan ni. Tapi seseorang orang yang teman dia tadi, dia kata, aku tahu jalan yang lebih singkat, dan kat sana banyak tumbuh-tumbuhan yang boleh dijadikan makanan kepada keldai, which is diorang punya kenderaan lah. Jadi pemikul barang tu pun ikut kata seseorang ni tadi lah. Jadi sampailah mereka ikut jalan tu, sampailah di hujung, tiba-tiba si pemikul barang ni nampak orang mayat-mayat bergelimpangan. Dan dekat situ tiba-tiba satu tragedi berlaku, yang mana seseorang yang teman dia tadi keluarkan pisau dan dia kata, sekarang serahkan apa yang kamu ada, serahkan keldai ke apa semua barang-barang tadi, dan aku akan bunuh kau. Tapi pemikul barang tu tadi kata, janganlah bunuh aku, kau nak ambillah barang apa yang aku ada ini, tapi kau jangan bunuh aku.
Tetapi apa, orang tu tadi berdegil juga, dia nak bunuh juga pemikul barang tu tadi. Dan kalau begitu, pemikul barang tu kata, kalau begitu bagi aku masa untuk aku solat 2 rakaat. Dan orang tu tadi ketawalah. Sama seperti orang-orang yang aku telah bunuh, solat mereka tak ada guna, mereka tetap dibunuh. Dan di dalam solat tu, pemikul barang tu dia solat dan betul-betul mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam selepas baca Al-Fatihah, dan dia untuk baca surah tu, dia macam hilang ingatan, dia tak ingat nak baca surah apa. Dan tibalah sampai di satu surah tu, satu surah yang memang betul-betul menunjukkan yang terjemahan yang lebih kurang bermaksud, yang saya pun tak hafal, tapi terjemahan yang bermaksud dan kamu mintalah pertolongan daripada Allah. Orang yang dizalimi tentu Allah akan tolong. Dan tiba-tiba datang seseorang berkuda dan berpakaian besi, lalu menyocok ataupun membunuh orang yang nak bunuh tadi. Dan dia meneruskan solat sampai akhir solat. Dia bertanya, siapakah Tuhan? Tolonglah bagi tahu saya, siapakah Tuhan? Dia macam Masya Allah, dia macam yalah, bersyukur sangat bantuan tu betul-betul datang. Yang mana seseorang ini kata, aku hanya hamba Allah yang kamu sedang meminta tadi, dan Allah kabulkan. Dan dia kata, sekarang pergilah kamu ke mana-mana kamu yang suka. Jadi pemikul barang tadi sangat-sangat bersyukur dengan bantuan yang diberikan. Dan dia pun pergi, dan dia bertambahlah keimanan dia. Jadi daripada story ni kita dapat lihat bagaimana solat 2 rakaat itu sangat penting, sangat-sangat ajaib, sangat-sangat dituntut. Moga apa yang kita lihat atau kita baca, kita dapat sama amalkan. Jadi itu sahaja daripada saya. Mudah-mudahan cerita ini dapat dikongsikan kepada yang lain, insya-Allah. Assalamualaikum, sampai jumpa di lain episod.